Baiklah, mari kita cakap pasal sesuatu yang mengubah Malaysia selama-lamanya. Dasar pandang ke timur. Pernah tak terfikir kenapa Tun Dr. Mahathir Mohamad, Perdana Menteri Malaysia yang keempat, dan kemudiannya ketujuh, ambil keputusan untuk lancarkan langkah berani ni pada awal tahun 1980-an? Jom kita kupas satu persatu. Mula-mula, bayangkan dunia pada awal tahun 80-an. Malaysia masa tu masih membangun, cuba nak kejar negara-negara barat. Tapi Dr. Mahathir nampak sesuatu yang lain. Dia perasan negara-negara macam Jepun dan Korea Selatan tengah pesat membangun. Ekonomi mereka berkembang laju, bandar-bandar berubah, orang-orang bekerja keras dan hidup senang. Sementara tu, negara barat pula berdepan dengan masalah ekonomi dan krisis. Jadi Dr. Mahathir pun tanya diri dia apa yang negara-negara timur ni buat sampai jadi macam tu. Dia sedar, bukan pasal teknologi atau duit. Ia pasal sikap, etika kerja, disiplin dan perpaduan yang dia nampak kat Jepun dan Korea tu memang lain macam. Jadi, daripada cuma ikut model barat, dia nak rakyat Malaysia belajar dari timur. Macam itulah dasar pandang ke timur ni lahir pada tahun 1982. Tapi ia bukan sekadar kagum je. Ada strategi di sebaliknya. Dr. Mahathir nak Malaysia jadi negara moden, negara industri. Dan untuk capai itu, dia percaya rakyat Malaysia kena ambil nilai-nilai yang buat Jepun dan Korea berjaya, kerja keras, kesetiaan, hormat menghormati dan sanggup berkorban untuk kebaikan bersama. Jadi, macam mana dia buat benda ni jadi kenyataan? Dia hantar beribu-ribu rakyat Malaysia, pelajar, pekerja, bakal pemimpin ke Jepun dan Korea untuk belajar, berlatih dan rasa sendiri budaya mereka. Idenya mudah belajar dari yang terbaik, bawa balik ilmu tu dan ubah Malaysia dari dalam. Dan sejujurnya, ia menjadi. Sepanjang tahun, kita boleh nampak pengaruhnya di mana-mana. Industri Malaysia mula moden, orang ramai jadi lebih berdisiplin, dan ekonomi negara makin kuat. Syarikat-syarikat Jepun dan Korea mula melabur di Malaysia, cipta banyak peluang pekerjaan dan tingkatkan teknologi. Tapi semuanya berjalan lancar ke? Tak juga. Ada juga orang yang ragu-ragu dengan dasar ni, kata ia terlalu idealistik atau susah nak tiru budaya negara lain. Tapi Dr. Mahathir tetap pegang pada visinya. Dia percaya Malaysia perlu cari jalan sendiri, tapi juga belajar dari mereka yang dah berjaya. Kalau kita tengok balik, dasar pandang ke timur ni bukan cuma pasal ekonomi atau pendidikan. Ia pasal mengubah cara berfikir. Ia cabar rakyat Malaysia untuk berfikir lebih besar, bekerja lebih keras dan percaya yang mereka boleh capai sama banyak dengan orang lain di dunia. Jadi, kenapa Tun Dr. Mahathir perkenalkan dasar pandang ke timur? Sebab dia nak Malaysia bangkit, bukan dengan ikut barat, tapi dengan belajar dari timur. Mengambil nilai-nilai yang membina negara, bukan cuma ekonomi. Dan hari ini, kita masih boleh nampak kesan keputusan tu dalam cara rakyat Malaysia bekerja, berinovasi dan bermimpi. Itulah ceritanya. Apa pendapat korang? Adakah dasar pandang ke timur ni bantu bentuk Malaysia? Beritahu saya di ruangan komen.